Setiap kali hari raya, mesti semua orang nak balik kampung kan? Jadi kami nak kongsikan beberapa tip sebelum anda memandu pulang ke kampung halaman. Betul tu. Jangan teruja sangat sampai terlupa tentang keselamatan jalan raya. Pastikan kereta anda berada dalam keadaan yang terbaik sebelum memulakan perjalanan. Saya selalu pastikan kereta saya tip-top sebelum pulang ke kampung. Brek, tayar, minyak hitam, semua kena periksa tau. Lagi satu, jangan main telefon semasa memandu. Kenalah fokus pada pemanduan anda, ya? Setuju tu. Kalau jalan sesak, kita kena sabar. Jangan potong ikut laluan kecemasan, cilok sana sini. Bahaya. Jangan marah-marah. Semua orang nak sampai ke kampung dengan selamat. Lagi satu yang penting, patuhi had laju yang ditetapkan. Jangan gopoh. Kita kena ingat keluarga yang tengah tunggu kita di kampung. Macam orang selalu cakap, biar lambat asalkan selamat. Sebelum memandu, kenalah rehat secukupnya. Kalau mengantuk, berhenti dulu. Berkena kopi atau tidurlah sekejap. Jangan paksa diri. Setiap tahun, statistik kemalangan jalan raya semakin meningkat. Janganlah kita menjadi salah seorang daripadanya. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua staf, pelajar, rakan niaga dan seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam.